guys, selamat pagi. Day 3 in Penang. So pagi ni, saya dah cabut bulu mata saya. So pagi ni kita plan nak pergi Penang Escape. Tapi cuaca sepertinya beginilah. Busuknya muka aku. Busuk-busuk tapi kita nak main ni guys. Today. So let's go. Selamat pagi dunia tipu. Dunia tipu-tipu. Ni tualan nak masuk beg siapa ni? Beg baju. Tadi pak. Tentang. So, Hari ni sini nak makan nasi lemak. Tapi menu setiap hari Jumaat dia adalah nasi tomato. okay. So nak tak nak kena makan kuih, kari pak, Lemak lah. Cantik dah ni. Huh? Hai guys, so kita dah sampai Penang Escape. Escape Penang? Penang Escape. kasut. Escape Penang. So guys, kita dah tukar. Berambos lah, sabar dulu. Talala. Mira tengok ni Mira. Mira kau punya seluar bawa warna ni. Maksudnya Orang belanjai. Macam mana ni? Anu sekarang tengah nak tak. scam muka semua orang. Maksud kau seluar yang mana? Seluar coklat. Kalau ambil gambar tak nampak kan? Nampak? Why? Sial. Alah. Kalau tak tahan koyak jangan kawan kita orang. Tapi kita orang tak nak tambah kawan pun. Cukup 5 orang. Sebab kereta ada 5 seat je. Kalau 7 seat, kena ambil arus. Dah tambah lagi satu. Sirat koyak je. Asyik koyak je. Tak, saya nak kena kotakan kau je. Boleh buat kau. Tapi kan dia dalam tu. Guys, Oh, mak kau. Jangan. kakak punya spine tu. Semak lah, semak. Semak. Inilah kawan-kawan saya. Siapa kau? Aku rasa Yang tengah tu bukan, itu sebenarnya makhluk gaib. Aku rasa Mi punya vlog ada 10 season. Kita memang kasar. Nanti orang kecam. Kita orang tak suka lembut-lembut ni. Pun aku nak record. Nanti orang cakap aku tayang je ada beg. Nanti orang malas. Nanti ada orang juga yang record. Oh, buat-buat aja je lah ni. Ikut-ikut lah. Ikut je. Pergi mampus. kita orang jaga baik-baik Kita orang jaga tau. Sampai nak duduk pun kena ada. Kena angkat motor. masuk kepala dulu. Struggle ke? Kita tak ada ni. Ni nak ambil lah. Pakai spek macam ni. Pakai spek macam ni. Ya wehnya. Kita nak kecil. Mana punya pisau tu? Oh, tu point tu. Cuba bau. Babi lah. Yeay! Kau tak bawa spek tu? Bang, saya nak menjadi kat sini sikit. Duduk. Duduk nanti aku nak. Kau duduk kat tudung. Engkau. Bang. Jenis macam ni. Kenapa tak? Sampah. Nanti lagi. Sampah. Aku simpan nanti nak buang. Dia juga nak bawa beg tu. Beg kakak dengan kau datang. Ya. Naik pun beg aku ni. Oh, dah. So guys, sekarang kita dah masuk Escape. Dia kata pukul 10 dah buka. Pukul 11 yang water park baru buka. So kita pergi yang dry dulu. Local, satu local RM17. Ya. 6, 7, 8. Amira. Go. Tapi macam mana ni? Nanti aku dah tobat dia tak nak laju. Kau tahu aku rekod daripada first sampai habis. Atin.
Ini dia dua manusia. Okay guys, sumpah masa ni kita orang tercampak jauh gila. And budak-budak kecil memang diorang tak bagi, diorang bagi dewasa je. Memang jauh gila kita orang tercampak weh. So bahaya untuk budak-budak, okay? So hi guys, I'm back. Tadi kita orang dah main Pinang Escape. Pinang Escape. Tak kau lah. So far okay lah. Banyak lah game yang best-best. Semua boleh main. And Alhamdulillah dapat rasa semua. And agak-agak yang membahayakan diri kita orang tak main lah. And now lepas mandi tu kita orang terus balik rumah kita orang. Sebab dekat je. And dia siap-siap je kat rumah. And ready untuk ya ada berapa lah untuk keluar. Okay. Okay. Dah sampai. Sampai mana ni? Padang Brown. Padang Brown. Makan? Pasembo. Let's go. Ni apa sembok yang sedap tu nampak? Jom ambil gambar berlima dulu sebab dia kat sini. Okay guys, actually banyak tempat yang kita pergi. Antaranya pergi bergambar, jalan-jalan Penang kat malam-malam, and pergi Dobi. Cuma tak banyak record sebab barai tu. And this one is photo pause dekat Penang yang memang sangat-sangat estetik, cantik, selai gitu kan. Tiba-tiba dekat mall. Tiba dah. Dikabarkan dadah. Tadi kita pergi mana? Padang Brown. Oh, aku dah buat vlog tadi. So sekarang kita kat mall. Tak tahu. Tapi besar je macam kat KL. Gila tadi kan. Oh, Paragon. Tapi besar je lah. Love. Okay guys, masa ni kita orang nak tukar duit kecil sebab kita orang nak cuci baju kat Dobi. So nya tak tahulah malam ni malam apa. Diorang tengah buat perarakan. And thanks to boy tu sebab bagi kita orang melintas. Nyanyilah sedih.
Okay guys, tapi Sri cakap waktu ni korang jangan main-main. Pegang betul-betul, kalau tak memang tercampak dia. Baju bodoh. Mira sebab Mira berat kat belakang. Kaki atas dulu. 4 kali. 4 jari. 4 jari. 1, 2, 3, 4. Kaki tahan sini. Tahan. Kaki tahan sini. Tahan. Pijak. Macam nak terberat. Ya. Baring saja. Kaki macam ni. Hari ni kakak driver tu. Driver. Nanti apa-apa bagi tahu lah dia. Good. Okay guys, follow kaki jangan lupa bawah, tali jangan lupa. Okay, dah duduk kat sandal pegang saja, okay? Kalau saya jatuh, dia orang semua jatuh lah. Tak ada jatuh. Oh, tak ada jatuh lah. Kalau mau rakam, pegang kokak saja siapa pilih laju banyak. Pegang kokak. Saya rakam kat sini. So guys, boleh 5 dia. kalau saya hilang, you cari ya. Boleh lah. Sini ada CCTV, hilang pun tak boleh. Lah CCTV tak boleh cari saya. Alright, set.